Okey, sampai dah. Jaga. Kakak kah? Ah. Oh. Okay. Masuk ni. Bawa ah. Okey. Gini. Aduh, kakak pakai situ dah. Siap pakai. Baru pergi masuk pada. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق محتوم. Kalau kau tebak bunyi kem dari kem. Kem ni kiri kanan ni kem. Kalau nak kata qi bukan qi dah qi. Daqi. Bukan daqi. Daqi. Qi. Rahiqim makhtum. يسقون من رحيق محتوم ختامه مسك. Tak bunyi. Ya bunyi agak bang bunyi senyap. Bunyi misk. Bunyi senyap. ختامه مسك. Misk mana tu? Bukan ke? Oh itu nak bakar tu ke atau suka. Bukan ke tapi khitamuhu misk. Khitamuhu misk. ختامه مسك. Bunyi misk. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Tutup nampak tu belakang lebih mula. Wafi. Fafifu. وفي ذلك فليتنافس. Kalian tanah lah. Wana wala anana dah. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
الذين آمنوا يضحكون. Nah, dia tak cukup tu sifat. Ya. Mas baca tadi yang dia gapol nipis. Salah. Kalau punya hati letak terbabat. Minal ladzina amanu yadhakun. Terbaga suka apa yang ada pula. Yadhakun. Bagaimana? إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. Macam seperti ni. Wa idza mar tinipis. Salah. Bukan mar tapi mar. Wa idza marru. Biasa orang satu gini banyak orang baca salah. Dia buat dua suara. Sana panggil dua suara. Nipis dan tebal. Mula-mula mar nipis. Salah. Bukan mar tapi mar. Mar. Wa idza marru. وإذا مروا بهم يتغامزون. صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق رحيق مختوم. يسقون من رحيق Kinya tekah tu kinya. Oh ni kau ni apa beza dia? Makna beza dah. Qi bukan ki. Rani sebut ki tu rahikim. Komplit dia. Ada ni bunyi tekah. Dia ada main ni kita ni akad. Tak ada. Saya nak sebut malah. Rahiqi bukan rahikim. يسقون من رحيق مختوم Ada lagi tu rahiqi. Teqi. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس Lika ni kan apa? Lika ni tu je buat ya dia baca ya ni ka ni. Bukan ka tapi ka. Wa fi dhalika ka. وفي ذلك فليتنافس Pas. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه Marizai wa mizan. ومزاجه من تسنيم عينين Ain. Ainain. عينين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا
Sadaqallahul azim. Ulang. Ramai kita. Ulang. Sadaqallahul azim. Jadi kita boleh jalan kata itulah. Ulang. Ulang. Kita kata ulang, kata ulang. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم Jadi lambat. Berakhir. Kan lambat. Rahiqim makhtun. Rahiqim. يسقون من رحيق يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون Tadi bagus. Yataghammazu. Itu safir lagi. وإذا مروا بهم يتغامزون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم Makh. Ada di topik makh. Makh. يسقون من رحيق مختوم Có quả makh. Quả makhtum. Makhtum. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Yo. Mula depan tu yo. 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 Ya, yadhhak. Ya, betul ya. Dia bagi jaket. Oil mo tu mo.
Wolo tu. Wani yudhaku ya. Ya. كانوا من الذين آمنوا يضحكون يضحك كيوم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, gitu Billah dia start di B dia. Ibu anak je lagi masalah tu. A'udzu bil boy beli. Azan ni dengan boleh a'udzu bil. Orang tu cocok tak kena tu lah. Cocok bil orang melengkung dah ni salah. Lam ni bukan cocok jadi dia lagi melengkung dah. Ujung lagi ni bil. Mula kita tak boleh ngangu dia jadi jauh lah. Jauh jadi dia lagi tu jauh tu jolok dia naik belakang. Dia naik pakai dia naik tinggi tengah dia. Habis pun lah. Bel. Ada tebak tu. Allah kita sebut tu. Allah. Salah. Betul-betul dia tebak tu. Ini nipis. Billah. Bahasa-bahasa baju mengelakkan kita billah. Tu. Qabi Allah. Billah wajib dah. Bilas. Billah. Billah. Belum hari kita muncul soalan. Jadi kau kalau kutip kita ayat ni kan boleh baik senang. Dia upah. Mula tentu lagi siapa apa? Tak makan. Boleh jabe kata makan. Nah, dia jangan berhati. Tolong mulu. Jadi punah kata. A'udzu billahi. Wah, muncul dalil. Semua ayat tiga kali tu dia jadi punah lalu tebak kasi. A'udzu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأب Nol tebalan. Innal ngangun. Innal tali ngangun. Ada gitu nol. Amun dah ada bahagian ni. Tak ada tu. Dia kalau ngaji kan ada ke pemain beki tali beki super. Kita disuruh molek dia kata kita ponau kita beki. Ngaji keras super sebab tu orang dulu yang ngaji gambar tu gini ke beki ni. Kata cara saya ditanya orang sini ada di Malaysia. Di Kelantan ada. Gapo saya Bari tu bukan raja dia lah. Nama ayah dia Bari. Ceritanya baca dia no betul ke salah? Salah. Tebal tu le. Baru salah. Tebal tu salah lah. Le ni nipis kecuali Allah. Tu. Ini nipis. Innal salah. Tajuk tebal ni besar lah. Salah ni habis tu banyak betul tak kenal. Innal nipis. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون
ta'rifu تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم tu ni tu khatu tempat kita gitu hantu hantu tu tempat lo salah orang kan ini pilih jangan tinggi pakai itu tu salah ni jelas punya tu salah buka tu masih kita Kelantan sebut ni oh ibu gabut gobal tu mata tempat kita kata tu situ bukan setu lah yang biasa lah kalau kita tak biasa kita akan sebut salah ada tu nipis maktum nipis kata lah يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ini tadi jolok jadi min tadi mia tasni mia kena kata mana no jumpa ngata no jumpa ngata no jumpa ngata semua tak ada serta tiga butir wa mizajuhu saling minta salah tu kuat walaupun kita cakap dengan ada salah sebab kita goman minta goman tu cerak bunyi tu baca ayat nu bunyi nu gitu tu yang panggil izhar kita sebut tu min bukan ada lah tak boleh baca ni buku ikhfa tak boleh sebut nu lagu mana cocok je dalam langit tu lah yang panggil sebut nu minta salah tasni ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين nau mai bola nau lain kau nau lain bukan nau bukan nau nal innal ladzina ajramu kata dah bagian dia kata jadi berlaku dia berantai dia betul berlaku sampai kali إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا ni buka di wala Yoro melekat di makrak ni lapan putih jadi kotem bakal lain tak bismillah kita terkari betul. Kalau baca sembilan dah lewat ni wah iza salah. Maknanya kita nak buat kau sikut dia tak boleh. Memang kalau berat tu salah tu, berat di wah. Wah iza juga. Wah iza marru salah. Wa idza marru bihim yataghamazun. وإذا مروا بهم يتغامزون
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرض. Kita ada tapi kamu halau Sabi dekat bukan mula Mana sabi mula Pada sabi buka Pada sabi mula Baik ini kan mudah nak bayar. Baik kalau Hamzah dah dia bunyi E, kita baca A, tengok salah. A tu ABC. A B C A. Macam mana orang tahu? Kan semua ke? Qati. Dah ni. Salah bukan T. Yusqawna min rahiqin makhtum. اهدنا الصراط المستقيم مو مستقيم مستقيم تقيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه تسليم عينا يشرب بها الفقراء بها jangan بها عينا يشرب بها الفقراء إن الذين أجرموا كانوا من الذين وإذا مروا بهم يتغامزون صدق الله العظيم. Jangan tak lama mula Berro Abrar Hihi juga hihi Wujuhihim Wujuhihi boleh Orang wakau Yusqau Khi Dia bunyi garis khi
Yuk, guna yuk, yuk, ya, yadhaku, ya, yadhaku. Mauru, tebal mauru. Bihe, mai pula bihe. Bihi. Wa idza marru bihim. Wa marru tebal zai. Epi mazu. Yataghamazun. Keng pula. Jelas punya keng. Rahiqan, rahiqi. Oh, keng pula. Misko lah. Khitamu misk. Misk. Ada ayam ke misk. Sadaqallahul azim. Ada kan? Rahiqan. Benda tu lah benda. Kalau kita tahu kaedah, kita tak akan baca qasid. Boy semula bukan boy B. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Innal abrar Nala ni ada. Innal abrar lafi na'im. Ni apa? Abrar. Innal abrar lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Bukan orang hujung tu tanya macam. Oh, ni yang turun. Ni nadratan na'im. تعرف في وجوههم نضرة تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. Jadi ni beki lah, rahiki. Yang ni dia tebal. Bukan baca you. Yusqa, yusqau. Apa pun yusqau ngano ni kau. Yusqau. Itu tak kakek. Kakek itu bukan pun ada. Yusqa. يسقون من رحيق Kakek pula. Oh. Ken ni ke apa? Awak bubu, awak panggil ken, awak raga ken. Bukan ken, qi. يسقون من رحيق مختوم. Tanah kita punya ki kita tanah. Lidah kena tinggi. Pangkal lidah ni, rahiqi. Rahiqin. Tak ada itu bukan kau tu. Rahiqi. Qaqiqu. Rahiqi. يسقون من رحيق مختوم Yang antara ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون muka. عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Ini nepi. Yadhakun. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. Sakallah, bukan saka, sodako. Laju dia bunyi saka. Oh. صدق الله العظيم. Gitu. Dia sudah ngaji katakan, kasih ustaz. Terima kasih. Kalau kita ada di mana kita. Dia berkasih dengan ustaz. Amin dulu kok. Ini semua ni. Terima kasih. Jazakallah. Mana tu mau jual tu.
Ni ra. Sampai somak bunyi. Lalu tu somak bunyi mula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal yang tu berkaitan supaya tak ada. Gana yang kena dua ni tinggi. Pangkal lidah tinggi, tengah lidah pun tinggi. Bunyinya yang buru. Ujung lidah tinggi tu makra. Nah, ni yang bunyi tebal. Tinggi pangkal lidah, tinggi tengah lidah. Bunyi penuh mulut. Yang buru. Yang tak ada tu yang gitu tu. Yang buru. Alal ara. Masalah kan bunyi ra tu bunyi penuh mulut. Alal apa tu yang tu ada. Tokar marah. Ra tu tidak tebal apa bunyi penuh mulut dah. Ra tu invitah. Yang bunyi tidak penuh mulut. Ra. Alal ara abu ada awal bu. Kau ni lah apa tu penuh mulut ni ra ni. Yang tokar. Mati dah sebut tu ujung mulut kau sirra. Alal araiki yanzurun. Gitu. Hihi. Karena dua huruf ni kan sama ni. Sama-sama huruf ha. Sama-sama bagi bawah bunyi hihe. Hihi juga lah. Hihi. Ni hihe. Sadar tu. Ni yang panggil double standard. Tu saya bingung. Tak ada kena guna mati. Wujuhihi. Tu termula jadi him. Wujuhihe. Waktu orang mau tu ustazah tu. Di he. Tak ngaku apa. Di he apa he. Hi juga. De he. Di hi. Wujuhihi. Mirra. Yusqawna mirra. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه تسنيم. Min tinggal tu. Min ada min tu. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون.
la minal ladzi la الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون yad ada ta'ala hal yad ada yadhakun yad ada berano lalu salah إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون Tahu yata ni biyata dia panggil jakin walau wala walau tu anu wailil mu wailil ma ni ya to yata ghamazun وإذا مروا بهم يتغامزون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ada kat minggu datang bismillahirrahmanirrahim ni ya jadi sumah minggu dua yarra بسم الله الرحمن الرحيم kita nanti kemuncung kan ni mulut kita tu berdekat atas bawah bismillahirrahmanirrahim pun ada hirra ni kena behek apa dia mulut kita ni dia panggil va ke boleh va ni dia boleh buka boleh tutup kita ni kan lalu va dia panggil ada satu hala dua hala tuai va mulut kita ni dua hala dia boleh masuk boleh tepi bila kita ganggu dia kan dia somak lagi somak va dia panggil kalau bahasa ikai panggil ba kita palapa va dah lah tu orang Kelantan panggil ba palapa di mulut ni dia tak boleh ganggu kerana sini ni ada huruf dia tertentu dah. Mana? Wa, fa, ba, mim. Tak ada ra kita. Kau mami mulu. Akhir sekali lidah kita tak naik dah. Tak naik. Uji lidah kita lang tak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bimulu. Tu bukan ra kita tu. Dia panggil wa. Wa dia ye. Wa mate. Tu wa getak. Yang naknya ra mata, ra dia ke mana itu bunyi. Kalau wa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrar Ada ke nal Innal ada abrar ngojeng la Innal abrar lafi na'im 'alal araiki yanzurun mari pula alal ara dan sifat dia panggil infitah bagi ada cara belaka ni ada cara tak reti apa nak bunyi kita di power kan tinggi tengah lidah ni sad bunyi sa kita kalau mau mulut apa tak ada tu bisa sa tu tinggi tengah lidah pangkal lidah Allah waktu Allah power lah ni roh kita buat gitu pun ada alal ara sama semua ni juga hati bunyi bunyi gopo bukan dia ada
Bukan dia, salah. Dia panggil ke apa ni, bunyi penuh mulut tu, bukan dia ra lah gitu. Ada orang kata yang mikir dia kan, dia kata ra ni kita bagi ya, jauh dah lari tu. Huruf itu bapa uti aja mari kita sampai kelar ni kita berapa. Ra bukan dia. Ra tu infitah ala al-ara. Pasal dia punya ala al-ara. Salah tu. على الأرى على الأرائك ينظرون. Ni tebal yanzur. Dia berarti compare saja. Bunyi penuh mulut ni. Ya. Tak ada penuh mulut ni. Yanzur. Salah lah. Kau ni lah patut dia jadi terbalik. Tak ada. Dah kita salah ni bukan so dua. Bapa, kita akan buat benda tak berkenaan, kita akan tinggal apa patut buat. Jangan ke dia dua, dia makan dua. Yang ni bunyi tebal penuh mulut, tinggi tengah lidah, bunyi penuh mulut. Yang ala al-araiki yang ni yang tebal. Tebal dan penuh mulut dia panggil. Kita baru ni. Salah. Salah. Ala al-araiki yanzurun ni tebal penuh mulut. على الأرائك ينظرون. Ayat gini ya, itu ayat ya. Apa lah payah nak naik ni? Bukan payah. Kita tak tahu. Gapo yang panggil tuntut dah. Kalau tanya gapo hak tebal ni 5 kara ni. 5 kara apa istilah tu sebut dia tak tahu. Ni dah dipanggil maklumat. Kalau zaman dulu dia panggil ilmu, bulan ni panggil maklumat. IT itulah information. Emotion itulah ni information jenis teknologi, maklumat elektronik. Maklumat lah ni tu 5 kara tebal ke apa ni? Dengar ni huruf ikhfa, kiki, huruf gha. Dia ada 5 hak tebal. Qaf, sad, dad, ta dan za. Adakah sama qaf dengan gha, dengan ta, dengan dad? Tak sama. Kenapa? Sebab qaf tak ada itbaq, ada istilah saja. Ni ada itbaq. Masa kita dengar tu kan, tu situ tu di makhraj dia ada. Setara tu lah tebal sebut huruf, setara tu lah dengar bunyi tebal. Yanzur. Masa ni yang baru nak naik. Yanzur salah. Atau bahawa kita dengar baca min qabli baca miyo, dua suara. Salah. Bukan miyo kita dah. Supaya kita sebut mata'un qali. Bukan mata'un baru nanti. Jangan sebut miyo gitu. Kalau mata'un qali. Molek-molek pula. Min qabli. Ni tebal lagi pada tu. Sebab dia tebal. Ala al-araiki yanzuru. على الأرائك ينظرون. Kalau tanya apa tu ayat ni? Apa? Sebab tidak khilaf bagian ni ayat. Ikhwan kiki salah. Ni dengar ni salah. Dia panggil ada orang dia sebut-sebut dia. Tak fasih kata. Dia malah kecek mana. Gapo maksud tawasan? Salah dengan itu salah. Dengar dah 2 rakaat. Bukan lagu tu dengar ni. Asal dengar 2 rakaat pada dah. Bunyi itu salah. Katanya apa ni dalam mata Samnudi Ibrahim. Saya Ibrahim kata ni gunnatul ikhfa ni dia tebal. Tattabi'u ma ba'daha. Al-gunnatul ikhfa tebal dia. Tattabi'u ma ba'daha fit tafkhim wa tarki. Ada dengung tebal nipis. Kita ngaji cara dasar dengung 2 rakaat. Salah lalu. Tengok dia ada pautan ta'rifu. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Kita tu baik sahaja. Wujuh
biar ni itu sekarang. Wujuhihim. So kita tak lawan jadi. Ya ada sabun yo ni. Wujuhihim. Katakan wujuh ada orang sebut gitu. Jadi shi. Bukan dia tu. Shi no ten no. SHE shi. Orang kata hi dia baca shi. Wujuhihim. Mari mana kata shi. Wujuhihim. Ta'rifu. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Jelas tanya rotan tu dah terlibat ke ni. Tebal mulut ni. Dia juri dia tak tengok dah apa peserta. Sebab gua ni bukan nak tengok muka. Dia dengar suara macam ni. Jelas tak sebut. Guna bimul. Salah tu. Nadra isma bunyi tu. Nadra bukan nadru. Koyak kita mudah nak kata payuh ni makan tahun ni 10 tahun. Bahasa kita tu selalu tulang muda. Maksud orang sakit dia sakit 40 tahun. Siap ke makan ubat sari? Tak siap. Dia balo kita tahu situ dia tolak ngedai. Siapa dia? Mulut kita sendiri je, bukan orang lain. Ada nadra, tadi nadru, nadrutan, nadratan na'im. تعرف في وجوههم نظرة نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه ni tolong mula ni makrah wa. Tapi kalau kita tak tahu sebut bayi datang jadi katanya wa. Bila boleh sebut wa ni setelah kita tarik dulu. Wa bagi bunyi wa tidak wa miza wa semua habis dah. Ra pun kita sebut wa. Wa pun wa ko. Wa miza wa mizajuhu. Patu hutang sampai dia jadi apa ni ikut tes semam dia ikut. Rugi orang ikut kasih ikut tes. Pasal apa? Dia tak dapat ni sebut huruf dengan betul. Wa mizajuhu min tasnim. Dia bukan sekadar tapi elkok cara sebut huruf. Wa mizajuhu min tasnim. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون صدق الله العظيم. Mulut kita kena cekak dulu. Saya ada hum. Alamat tarik jadi hum pada hui. Mulut kita dia kekal ni. Dia jadi tebal rasa. Sebab kita nak kontrol mulut. Lidah jolok tu dah. Kosih 3 ngangung. Okey. Ada 3 tu. Cimani dah tinggi berpinggir. Sekarang kita pergi pada teori Ustaz. Pada teori.
Asal buat lah ni. 45 ini 47 Kita tengok. Tak ada lah kita Nabi. Ada wisara lagi. boleh lagi lagi Wisara lagi. Nuwaji nirraji. Yang ni senjung. Dia tak putih kan. Tunggu apa we jadi tajam. Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Tunggu apa tak bunyi. Ada itu. Tenggelam. Jadi ya, walaupun mati itu tak tebal tu. Kalau kita dah tahu mana tebal ni pia, tinggal jauh lah ni. Mana tahu mana tebal, kalau istilah semua tebal. Ni bukan setakat istilah, lebih lagi ni. Kerana sad dan za tu tebal. Dia bunyi penuh mulut. Yadhaku. Baca yad, dan ni yad tu dal lah kata. Setelah kita budal yadhakun, dah tak ada kol-kolah lah. Yadhaku dal. Ni kita ngomong dak kol-kolah pula. Yadak dah bukan dia. Dak bukan kol-kolah. Mana tu tak suruh beranak kan dia. Suruh jadi tebal kan. Tak sifat dia tebal. Kerana baca, kalau kita baca yadhaku gitu, dia panggil OKU cacat. Dah tebal mesti. Sekali lagi. Yadhaku. Tidur. Yataghamazun. Tidur. Yang kita tengokkan juga bahawa ni tersambung. Ada huruf tebal dan nipis ni lah. Jadi kita mahu tebal kata ada.
Dia ada bunyi penuh. Kalau kita buat kose, tak boleh. Kerana dia ada huruf orang, kita baca ini. Moga dia suruh tebak. Salah lah tu. Sebab dia jadi bunyi penuh mulut. Penuh mulut tu huruf sad, dot, ta, zepak putih lah. Nah, jadi kita baca letih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi tawakkitu. Alah. Bukan tapi gha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba agak kha tadi baca khu mujur. Tak boleh. Kerana dia jadi penuh mulut besar. Yang kedua kita muji mulut dia panggil ismam. Maknanya kita tak tahu hukum ni. Apabila bayi datang kita tolak mulut dia panggil ismam. Ada. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Apa kita tolak mulut tu? Ma bagi datang kita tolak. Manna. Itulah dia panggil ismam. Lalu ni kita habis 30 juz ismam. Wa ilqu muji mulut. Tak boleh. Kau bagi datang tak boleh muji mulut. Muji tu dia panggil ismam. Kau kan? Ada ya. Tu macam muji tak boleh. Tu dia panggil ismam. Ada beberapa istilah dalam tajwid ni kita kena mengerti. Mari ayat ada patan dia. Boleh saya keputusan pada ayat. Atau buat demo ni suruh panat dah tajwid. Saya nak tanya. Gapo ni wajib ni? Wajib bangun. Mak wajib mutasir. Tak saya jawab. Ya saya bukan boleh baca hati orang tapi gini ya jawab dia wajib tak buat dosa boleh balik. Kata dah karu. Ni istilah ni. Wajib itu mana sepakat semua kiraat. Tak boleh baca pendek ni mak wajib mutasir. Kalau ni pula wajib bangun ni. Gapo dia ni dengar ni nu satu semua sepakat kiraat. Tak ada. Tak ada. Kita dengar hati imam baca kita boleh. Di Kelantan ni banyak dia baca innallahu malaikatahu. Dia ngomong wajib tu. Dia tinggal ni lah panggil karuat. Dua ada wajib baru na inna dia dengar ni. Kita lewat sebuah kita Al-Quran ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Khabih dengan dua ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tinggal habis. Dosa ni hari. Dosa dalam ibadat ni ketebuhan ibadat lebih lagi luar pada ketebuhan dosa ni. Waktu kita dosa baca oleh maya ni Quran tengah lebih berat lagi daripada luas maya. Mana kita tak tahu ya. Tak tahu mana kita tanya dulu sahabat jadi kan. Wajib bangun tu pandang ayat tak tahu mana. Dengar tak dengar. Hang buat kata kan hidup inilah dosa yang panggil. Sengaja cuai. Ada orang tanya wajib tu gapo. Mutarika ada jawabannya. Bukan makna wajib itu supaya ada peko. Rupanya istilah ni penting kita kena tahu. Ada. Gapo dia ni makna sebenar bukan mengikut bahasa tapi istilah. Ada kita ada al-mustalahat fi tajwid wal qiraat. Mungkin kita tak cara tu kita mari nama kita pun recording lah makna gapo pun ada sifat huruf ada. Gapo dia ni istitalah kita buat ayat. Istitalah ni apa yang gitu walau buat contoh tu mengguna muncul huruf bukan jauh. Istitalah tu mana minta supaya panjang makhraj tak tepi lidah sesuai dari lidah kita panjang. Maka tepi pun panjang lah. Dia walabba tadi dah. Yabhaku itulah tujuan mana pegang dah tepi lidah kita tu. Pegang huruf tu yabhaku. Kita boleh pegang. Nak pegang suara tak boleh. Nampak? Dah macam tu buat kita tak boleh. Bapa tak tu bukan huruf yang melekat di makhraj terlekat. Huruf lekat lah putih adil qatim bakat.
Kalau sifat huruf tengah jeda tu ingat berlakon dah. Kamu ya Allah ingat buat terjadi. Ada lapan putih huruf yang melekat suara di makhraj. Ada kalau kita kita wa iyyaka nasta'in ta'ala. Bunyi kita main trek, kita suka kalau kagak bunyi pocok salah. Tidak boleh melekat suara di makhraj kecuali lapan putih. Gak boleh huruf dia ajid qatim bakat. Atau kita kata samping suara gini ni bunyi soma. Dak kita buat tak kena. Ada lidah kita ni mesti renggang dengan langit. Ke mana? Tengah. Pangkal lidah pun mesti berjauh. Sebab tak ada kena-mengena. Bunyi penuh mulut semua ni. Bunyi terbang macam ni huruf asal dah. Bunyi tu sana kan. Tu. Ni. Kerana tinggi tu pangkal lidah tu. Makhtum. Tu. Dia terbang kasih dah. Makhtum. Bukan makhtum. Eto. Sakit oto. Helikopter. Buto. Kata dia kucap dia tu. Huruf tu ta tu. Batu. Batu joko. Bata tu. Batu bata. Kita kucap dia. Kita ngaji pun kau siok. Dan nona jenis. Kau dekat macam. To dengan. Atar ke avato tu mah avato. Avatar bukan avatar. Alif boto. Siku beda. Ngaji alif boto ya. Bukan to detah. Wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. To'in tu cici banyak tu. Duduk pasar Korea. Aduh, agak pun dikibarak boleh belakang pat tu. Wangi to'in. Ada nasta'in. Ada tajuk tercadai dari tebal itu. Dan tajuk ni penting kerana dia melibatkan idgham. Ada idgham kita cara itu mutaqariban, mutajanisan, mutamathilan itu. Huruf yang tebal ni tak boleh masuk dalam hak nipis. Adakah dia tak boleh idgham ke? Sebab sifat huruf tu banyak. Kau tak boleh masuk tu ya. Tak boleh gapo. Istilah dan itbaq. Seperti kita baca ahadtu. Dan farraqtu. Basaqta. Dalam Quran ada sebutnya cara kau ni kita tengok surah Al-Maidah. Lain basaqta ni panggil dia mutajanisan. Mutajanisan naqis. Adakah tak boleh dia? Boleh. Boleh dia tapi naqis. Mana kita kena sebut naqis. Apabila kita kata idgham mutajanisan saja salah. Ni ayat 28 bacanya basaqta. Kita perhati mana dah. Ni iklak ni. Nun tu bumi tu. Tanda nun tu tidak dibaca nun tapi dibaca dengan mim. Dan kita pun bacalah mim. Lain ba mi hari ni. Gitu ikhlas. Kalau kita belajar dah ni tak boleh tutup mulut. Tak ada bunyi pun mim tu. Padahal tanda sini ni mim cerah je ni. Mim tu mana ditukar nun tu jadi mim. Mim mana? Mim yang ringan. Bacanya lah Imba saukta. Sauk. Apa bunyi sauk ni? Kerana ta tu tebal. Kalau kita baca bahasa tak salah. Ada sebagai tanda dia tak bubuh sabdu di ta. Adakah tak jadi idgham? Jadilah. Nama dia idgham ni. Namanya idgham mutajanisain. Sore ke kabeh, sore. Dari lepas tu naqis. Dia tetap terbata walaupun idgham. Itu boleh nak tergelai habis ni. Kalau ta tu besar, tak boleh masuk ada letak. Tak boleh masuk ke apa? Istilah dan itbaq ni. Dan kalau kita kata tak boleh idgham, salah dah tu.
Dia baca kara bahasa tok tak bahasa tok dah. Bukan tok sini. Bahasa tak ahad tu banyak ni farraq tu. Ni huruf ta dengan ta. Ta tu tebal tak boleh masuk semua sifat dia letak. Tapi tak boleh masuk semua tu. Hak lain banyak lagi sifat dia. Semua tu masuk dia Kelantan. Ada bahagian kecil daripada sifat dia tu tak boleh nak masuk. Huruf ta ni panggil istilah dan itba'. Tak boleh nak masuk. Jadi kekal tebal tu. Dan imbasabta ada surah lagi macam ni. Surah An-Naml. An-Naml. La ahabtu. Ni. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَبْتُ. Dia tak berubah sabdu dikta. Ni diriaga ni. Diriaga apa ni? Mutajanisan. Tahu mana mutajanisan? Tada satu makhraj. Tada. Dia ni ta masuk ada ta. Mutajanisan. Mana kita kena ingat tu. Gapo dia makna istilah mutajanisan tu? Sama jenis yang ni sama makhraj. Lalu kita tak ingat. Tada tu sama makhraj. Tak ingat. Ataupun kita ngaru dia atau kau ngakah tu satu makhraj ya. Apabila dia tu jadi gapo satu makhraj mutajanisan salah. Alam nakhluqukum tu mutaqaribain. Berarti kena betul lah makhraj. Tu ada buku tu sebut kau ngakah satu makhraj lepas buku tu. Salah. Ada buku sama yang sebut kau ngakah satu makhraj tapi dia mutaqaribain. Salah. Tu lebang kita nakut. Apa boleh salah boleh tersebab? Sebab apa kita salah pakai tak erti belakang. Bukan salah orang kan? Masalah orang dunia dia. Secara dia kita lah ni salah, pak tak tahu. Dia kena faham sosok ni, faham molek. Ada ahad tu ni tak boleh baca ahad tu gitu saja. Kerana ta tadi tak boleh nak masuk dalam tas penuhnya. Inilah yang panggil naqis. Ada kurang. Ni mutajanisan ni sama makhraj tak ada. Ada. Za. Sazawa. Yawwalam tu. Kalau ni za dulu boleh masuk dalam bahasa ni pi. Yaw boleh. Tak boleh baca iz patu walam. Tak boleh gitu. Masuk lalu za dengan wa. So makhraj tu yalhaz zalika. Bukan baca yalhaz zalika tu. Ini bismillah. Tengok ni mutajanisan ni boleh masuk molek ni. Kerana hak ni pi jumpa dengan hak tebal. In tatrukhu yalhaz atau tahmil yalhaz atau tatrukhu yalhaz zalika. Ada ni. Ani in tahmil alaihi yalhaz atau tatrukhu yalhaz. Ni ayat 107 ni. Perkataan yalhaz tu dia tak berhubung tanda mati. Inilah dia panggil tanda-tanda ni alamat dalam Quran ni penuh dengan makna-makna huraian dia. Apa kita tengok gitu tak boleh mati ada tak izhar dan ada kalbi lemati tu izhar kamasalil lemati izhar. Ada orang ni yal lemati izhar hazarika ini. Apa hazarika ni? Kerana za dengan za tu satu makhraj. Dia ada 3 tepek gitu, 3 huruf sama makhraj. Sa, za dan wa. Wa salah. Sa, za, wa. 3 huruf tu satu makhraj. Ini sa boleh masuk dalam za kerana tak ada sifat tebal dalam sa. Kalau berhenti beres yalhaz. Sambung yalhazza. Pergi ke zalan. Dan tanda sini jadi buku sabdu di za. Menunjuk kata irga sini kamil. Besok tadi tak ada sabdu. Basabta tak ada sabdu. Jangan baca basabta gitu. Kena kekal tebal. Basabta ahadtu.
faraqtu. Ini mana-mana ajal hadzalika. Ada apa? Kita tengok ada da dengan ta. Boleh masuk semua ada. Ni da dengan ta. Juzuk 3 lagi ni. Juzuk 3. Baik. Awal juzuk qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita baca semua ni ayat kursi ni. La ikraha fid din qad tahani. Jangan pergi ngomong kol-kolah. Kamu qad tabayyana salah. Da dengan ta tu satu makhraj. Walaupun huruf lain. Inilah dia bagi mutajah nisai. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tajuk ni besar ni tajuk ini kan. Dan dia jadi usul bagi setiap riwayat. Gapo usul ni benda penting lah. Kita ngaji tajuk itu cara apa dah? Kita cara usul gak tajuk je ya. Mula kita mau tarik gak apa ni ya. Baca dulu kita baca tajuk kan. Oh ni macam ini. 2 4 5 6. Oh dah ya berbulu. Harakat je lah. 2 4 5 6. 5 wajib 4 5 6. Ya. Salah tu. Benda tu mak tu panjang pendek tu jadi usul setiap kiraat. Kalau kita baca ni kiraat asing riwayat hafal. Tak boleh baca mak wajib ni harakat. Tak boleh baca panjang tu ujung tu fisama ni harakat. Kerana dia duduk di umum ma'arif risukun. Adakah dia jadi ma'arif? Tak boleh kata gitu. Sebab ma'arif tu hukum dia jaiz. Ni hukum as-sama' tu wajib mutasi. Wajib jadi harus ke? Tak boleh. Tak boleh tukar hukum tu. Dia tetap mak wajib. Cuma dia mati 2 beripun tu boleh baca ni harakat. Ni ulaika kita komen tu ulaika. Kena berata. Diri lah ni. Orang tani sama gini ya. Nak bunuh apa tu hanya potong. Mana potong acak. Memang kita semua tu model ke kerja. Siapa yang nak balas ada model? Lagi? Awak tak balas ada model. Kerja dia ada motor tu. Ada marah apa? Dia potong tak malak ya. Dia bukan kerak semua pun. Kerak sikit potong molek tu. Ada. Ini ayat banyak orang tak khabar benda ni. Kamu kau tak apa baca ni. Tak ada. Mana benda tu ada dalam usul. Benda dia kecilaruai panggil. Kita ngaji tajuk ini selalu usul gapo. Tajuk penting tu jadi usul kiraat. Kalau kita ngaji makhraj sifat tu asal tu. Asal satu kan baru marah tengok. Puting ping dia. Jadi kata dia pakai bubutiah juga. Ya, betul. Panggillah tak kerja gini ni. Bubutiah selalu. Dia kena tanya puting dia. Putih pula dia kena gali siapa kata tanah hasa. Jangan yang beres dia ni 6 buah kabingke kita gali sikit. Jangan rumah tu keren. Dia kena gali siapa gapak. Dia kena ngaji siapa ingat sosok makrak dan sifat. Lah ni kita cakap baca. Kau ni dah puja kita tebak kau ni. Ni pergi kau Asyik tu dah. Lain kita ada cakap boleh jadi. So kita tak boleh. Dah benar tu alasan kita masalah gua ni. Makrak dengan sifat ni bacanya qatah bukan qad tabayyana. Bila nampak kol-kolah. Dan dalam ni ada dah tandanya, tak betul dia panggil. Dibiarkan tak ada tanda di dal tu. Dan diletak satu pada ta. Bacanya qatah. Ada terjadi hilang bro? Tak hilang. Dari segi bacaan. Ini dah orang putih ni. Kita baca corek. Gapo corek ni? C-O-R-R-E-C-T. Bukan corek. Kerek dia baca. Dia baca kau si kodek. Orang putih lah gitu. Dia capu-capu ini dia panggil. Dah. Oh, you talking about? Kita orang bau. Dah dia capu ni. Dia capu. Perkataan dua tu pun jadi so. Ada belana, ada. Set up. Pada set up. Set up. Ini.
Kita setup. Ya, bukan setup. Dia mau tak kerti yang mengaji kelah aku dia tak kerti. Kalau salah sebut minta maaf. Mula cikgu mahu sama. Ni gapo ni? Koreksi, bukan correction. Kata koreksi. Malu cikgu. Oh dia pula. Ada huruf yang dibaca tebal tapi dia tidak jakit lah. Jadi nipis pak dia dekat ada. Ada huruf tebal tetap tebal, ia tak jadi nipis walaupun bau. Dia gambar baca ni kia ni. Mustaqim dah. Ada huruf yang tidak dibaca. Ada sebar tadi ada orang tanya, dia kata ada ustaz ya dia kata. Wala ni lam alif. Jadi kena baca panjang lah wala, tidak mana wala. Ngaji mana lah ke ni apa panjang ni? Jangan kita ngaruh dosa ke ni. Benarnya tidak dibaca tu lah tu panjang kerana gugum mak lah ni. Sebab ada satu walabba. Sama juga ihdina. Kita tengok sini ihdina 2 harakat. Salah. Ihdina tu pendek kerana dia masuk dalam sod ihdinasi. Dia mari alasai kalau ada masa kubek kosi. Tu ada alif kena baca, tak baca salah. Ya, lari keadaan lah. Ihdina sirat tu dengan ngut. Penuh. Kamu nak tanya dia. Tak kena kecek banyak ke ni? Kita tengok ni. Ulaika. Ulaika. Bapa tak kata ulah. Dah buat ada. Ke mana? Dia baca lah ni. Ulaika. Wa. Tak baca. Dah ada. Bapa tak kata ulah. Maknanya ada huruf yang tidak dibaca. Muka-muka gini ni basic lah ni. Bukan asah. Ni usul. Kau ni mutali ganda kat tinggal bah jauh tu. Ada ulaika bapa ni hari tu kita cara dekah tu. Dalam tu bukan hamzah, kah kecil. Menanda kata kah tadi takut semabur dengan lam, maka dia buat tanda kah kecil dalam. Ada. Lepas tu wa ni apa? Buah ni. Semuanya ada ulasan dia. Kerana hamzah tu bagi depan, maka ia berbuah sini ula, walaupun tidak panjang tapi sebagai tanda hamzah tu bagi depan. Lah ni buat gapo muka ada bagi ya kita lah ni mudah ada bagi dah. Memang itu ada bagi. Tak ada bagi tu perlu dah tu penanda dia bagi ulaika. Tu orang Melayu mula dia baca igamu, ugamu, agamu, apa jadi uai gitu. Kalau tak ada baik, maka janji yang baru ni dia di bawah. Kena baca u, dia pun bawah alif wa u gamu. Mula alif go alif mim. Maka tu bila agamu, igamu, ugamu. Kita besok dengan a, ada selagi i. Hak lagi ada o selagi, ogomu. Tu berat. Ada. Jadi ulaika tak baca lah orang tu. Apa nanda apa? Apa kita baca i sini? Tu ya tu. Huruf ya yang tidak berbaris, tidak ada titik, maka alamat hamzah tu bawah, dia bawah ya. Macam suraka, ya ada ya belakang. Suraka tu hamzah bawah. Kalau ulama tu situ. Maka dia bawah, pelik lagi ni. Sampai dengan tulisan. Kita ada jumpa orang yang lah, kita tengok surah pada Fatih ni. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Pelik benar ni. Dia tengok tu. Bapa tu baca ulama dah. Biasanya lam mim alif hamzah. Ni lam mim wa pula ada ada hamzah. Min ibadihi ulama. Ini menunjuk kata wa tadi hamzah bagi depan. Bukan panjang ni. Ulama tu tak ada. Bapa gini nak suruh baca dengan bagi depan ulama tu jadi fa'il. Allah tu jadi maf'ulun bih. Kalau dia tukar jadi Allah Ta'ala takut ke ulama. Ya. Ulama takut ke Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha, tak boleh baca huwa.
Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ada sambung bagi depan. Ada. Jadi berhenti sini nak ulama. Walaupun berhenti tetap tulisannya lagi ni. Dan mesti tu lagi ni rasa Usmani banyak kau lagi tu. Kalau duk main wala do tu panggil wala jauh tidak tahu. Ada kata lu kita sambung pula. InsyaAllah minggu depan ada tanda tilawah di jalan. Lain-lain hati-hati lah. Boleh. Apa ni minggu depan? Allah maaf. Nak baca pula? Dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna bi nafsina wa 'allimna mimma jahilna wa zidna tilawata wa amna wa tilawata an-nahar wa wajhna bi anna. Allahumma hadithna bil halal wa askina bil ghalal fa'ala bil qawm wa zidna bil ni'am waj'alna mimman yuhillu halalan wa yuharrimu haraman wa ya'malu bil muhkami wa yu'minu bil mutashabihi wa haqqa tilawati. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Tidur tepi dinding sikit. Ni, orang semaya di sini. Ni, tok tunjuk kaki. Tidur situ. Tepi tu. Tepi tu. Tidur tepi dinding. Tidur tepi. Tidur tepi. Ya, aku nak itu dah kereta. Dekat ni. Jom. Kita buka dalam kereta. Jom. Dekat. Kun.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ada. Ada. Bawa ada. Oh. Nak bagi jalan juga. Dia Allah bagi salam. Alah. Bagi Kau bagi kamu? bagi bangkuan tengah-tengah bagi. Boleh. Bagi kat dalam kereta kejap. Okey. Ada. Ya. Kakak tunggu sini. Aku letak dalam kereta kejap. Tunggu sini. Pakai lipat. Cari. Aku nak kecil. Cak suar. Kakak cak suar dulu. Baik. Baik kak, kau ni. Pecah suar. Baik, sini. Pecah. Pecah. Pergi kakak kecil. Baik, sini. Masuk dalam. Kecil dah, nak aku. Kecil kan. Besar dah. Masuk. Baik kak, masuk. Kecil dah. Sini. Masuk dah. Masuk kecil. Cucu sikit dalam. Duduk. Boleh. Masuk dah deh. Buka cepat. Buka. Boleh. Dekat bila kecil dah. Ambil suar. Pegang tak? Ikat ambil. Ikat ambil. Ambil lagi. Dah, duduk sini dah. Abi ada. Mari sini, mari dekat. Sini. Tunggu dah. Panggil Abi dah. Sekejap dah. Kakak, tunggu bentar dah. Kakak. Bentar dah. Kakak. Kejap dah. Ya kak. Ya. Balik. Kita ambil spray.
Sampai sana jom. Ambil semuanya. Pakai suara. Kakak ni pakai atas tu. Siapa? Pakai atas. Pakai. Sini. Sebentar. Kita ambil semuanya tak? الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لا يتخذ من كل شيء ولم يكن له ولي من الدنيا فليتقي اللهم إنه لكيف شيء استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم أجني من النار السلام عليك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ولا يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 العظيم الحمد لله دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا منك الجد اللهم صل على سيدنا وقال ربكم إني أستجب لكم
الحمد لله رب العالمين الحمد يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك اللهم نستعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون اللهم ارزقنا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من السمعة والكذب إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا Allah. Salam. Allah. Salam Ustaz. Salam Ustaz. Kita salam Ustaz. Tujuh kata. Ada? Geli. Ya Allah. Lagi dah. Selamat. Ana je ya. Jom, pergi salam Ustaz. Tapi kita baik. Saya ingat saya awal itu Maya jauh lah dia panggil perkara garpu ni berkaitan Maya nanti kita lihat Salam. Allah. Salam. kakak Oh, petang. kakak 3 dah. oh tiga Macam bos dia bos lagi. Bos lagi. bos Tak ada lagi. Tak ada adik lagi. ada Tak ada lagi. lepas ni ada pula bos pula InsyaAllah. bos sombong